أكبر الله أكبر الله أكبر لا. Inilah syurga kami. Aku, Along, ayah dan ibu. Ibu yang tak pernah jemu melayan kerenah kami. Setiap apa permintaan pasti ditunaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik. Mak ada, Mak. Abang kan dia jual barang. Mak mana, Mak? Panggil, Mak. Mak, orang jual barang. Tak nak, tak apalah. Terima kasih Ibu buatkan adik kuih samprik. Untuk Alun dengan adik, Ibu sanggup buat apa je. Man, tengok apa yang tak ni. Tak ada apa kot. Jomlah naik. Okey. Allah Akbar ya Allah. Oh, penat betul bulan-bulan puasa ni ke laut kan, Man? Man. Ni alhamdulillah lah bulan puasa ni rezeki kita murah. Adalah sedikit belanja buat duit raya ni. Syukur alhamdulillah. Terima kasihlah. Aku nak balik dulu. Nak balik dah? Ya. Yalah. Eloklah tu. Apa pun selamat hari raya, maaf zahir batin lah. Ya, sama. Janganlah. Janganlah. Tangan, kaca. Alun, adik, Mak minta maaf tak dapat nak buat kuih samprik. Oven dah pecah, tapi Mak janji nanti Mak kumpul duit, Mak beli oven yang baru ya. Mintalah ayah. Jangan. Ayah dah penat bekerja untuk kita, nak. Ayah pula yang sering kali nampak seperti tidak pedulikan hal rumah tangga, namun di sudut hatinya yang kecil, dia amat sayang pada kami semua. Bu, kalau Ibu tak cukup duit untuk nak beli oven, Ibu pinjamlah duit Along dulu. Alun, duit Alun tu simpan untuk belajar. InsyaAllah nanti Ibu cukup duit, Ibu beli oven yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa ala rizqika aftahna, rahmatika ya rahmar rahimin. Assalamualaikum. Siti, abang keluar kejap. Selamat Aidilfitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alun, kalau orang jual barang, cakap tak apa. Baik, Mak. Mak, oven. Ha? Oven? Puan Siti ya? Ya, saya. Ni ada barang lah untuk Puan ni. Minta tolong sign. Rasanya saya tak ada order oven. Tadi tengah hari tadi ada Cik Sulaiman ni datang beli. Saya rasa ni suami Cik kot. Maafkanlah jika ada terlanjur
Jom adik. Kini mereka sudah tiada. Tapi ayah dan ibulah inspirasi hidup kami berdua. Hari untuk kita bersukaria, selamat kami ucapkan.